kita ke sini. Sekejap. Okey, terima kasih rekod. Sekejap. So, sebelum kita pergi topik tu, kita imbas sikit apa yang berlaku sehari ini. So, kita tahu bahawa harga emas meroket naik hari ini pun. Harga emas adalah ATH lagi kan. Harga emas mencatat rekod tertinggi lagi. Harga emas dunia pun mencecah rekod dunia sekarang. Dia telah mencapai lebih 3,000 USD per ounce. So ini rekod terbaru lah emas dunia. Itu sebab di peringkat kita pun dia naik sehingga berapa hari ni? Ini dia, kita tengok graf dia. So graf dia kat sini tu, dia dah mencecah lebih 3,004 per ounce. Macam tu. So harga kita hari ini, harga uncak emas adalah indikator kita lah, benchmark kita. Yang uncak emas plus ni kita faham dia lebih murah, 8 ke 9 ringgit kan. Jadi indikator kita hari ini, harga emas adalah 464 ini adalah harga pecah rekod yang terbaru. Semalam pecah rekod, hari ini pecah rekod lagi. Semalam 462, hari ini 464. So kita boleh beli minimum 0.2 gram bersamaan dengan RM92.80. So ini harga emas sedikit lah sebelum kita masuk kan. Okey. Emas raya memecah tradisi, mencetus sensasi. So macam saya tak perlu kenalkan diri saya lah kan. Diri saya tadi Irfan dah kenalkan. Ini saya punya tak nampak dia blur-blur, tak payah tunjuk kan. Punya kad. So kita terus je topik kita hari ini. Emas raya memecah tradisi, mencetus sensasi. Maksudnya emas raya ni kita nak jadi dia sebagai pemecah tradisi. Tradisi apa? Tradisi kita bagi duit raya biasa tu, kita tukar jadi bagi emas raya. Kemudian dia akan mencetus sensasi lah. Bagi orang yang tak biasa dengar, kita lah jadi pencetusnya. Sebahagian daripada tuan-puan adalah executive partner KB Gold, maka tuan-puan bertanggungjawab mencetuskan sensasi ni. Maksudnya mungkin sekarang dia penggunaannya belum tu, tetapi bila kita cetuskan, insyaAllah akan datang, dia jadi alternatif yang menarik lah kepada pemberian duit raya ni kan, jadi emas raya. Macam tu. So ini adalah, kita tengok dulu asal usul duit raya, sejarah duit raya ni. So asal usul duit raya, sebenarnya ia berpunca daripada pengaruh budaya Cina lah. Tradisi memberi ampau dalam sampul merah sudah lama diamalkan oleh masyarakat Cina sebagai simbol tuah dan rezeki. So tradisi ini mula memberi inspirasi kepada masyarakat Melayu kita, tetapi dengan elemen yang lebih bersesuaian dengan budaya Islam dan Melayu. So saya masa kecil-kecil pun, saya pun dapat duit raya, mula-mula masa kecil dalam bentuk duit shilling kemudian berubah kepada duit kertas. So next. So pada zaman dahulu wang shilling dan nota kecil pada awalnya masyarakat Melayu memberi wang shilling atau nota kecil kepada kanak-kanak sebagai tanda kasih sayang dan berkongsi rezeki. So saya sempat lagi lah masa saya kecil, ada setel rumah tu, masa tu sampul duit raya belum meluas lagi penggunaannya, jadi diberi duit shilling. Biasa saya ingat 30 sen pun saya pernah dapat masa tu. Saya dah 4 series sekarang. Saya darjah 1 tahun 89. Jadi sebelum-sebelum tu 88, kita masuk umur 5 tahun, 6 tahun apa semua, kita dah dapat duit raya kan. Duit raya masa tu sampul belum lagi meluas penggunaannya dekat kampung, orang bagi duit shilling. 30 sen kot. Saya pernah paling kecil 30 sen. Masa tu 30 sen tu besar lah. Kita beli air pun 10 sen, karipap pun 10 sen sekeping. So masa tu tahun 80-an tu. Pada awalnya masyarakat Melayu memberi wang shilling atau nota kecil kepada kanak-kanak sebagai tanda kasih sayang, dan ada juga orang bagi 30 sen dalamnya dan dia ada dalam plastik dan ada gula-gula sekali dalam tu. Macam tu. Kemudian pada era 80-an, hujung-hujung 80-an nak ke 1990-an tu, populariti sampul duit raya ni muncul. Ketika ini konsep sampul duit raya semakin popular, meniru elemen ampau tetapi dalam rekaan yang lebih berunsur Islamik dan bertemakan hari raya macam tu. So bila saya kecil tu, mendewasa daripada kecil tu, zaman kanak-kanak,
Biasalah RM1 dalam tu kan, kemudian RM2. Kalau RM5 tu kira orang mewah lah bagi RM5 kan. RM1 dan dulu ada note RM2 kan dulu. Kemudian ada duit shilling RM1 dulu. Kita duit yang bentuk macam emas tu, macam dinar juga kan, berat juga. Shilling dalam bentuk RM1 pun pernah dapat masa tu. So maksud dan simbolik. So duit raya bukan sekadar pemberian material tetapi melambangkan doa agar penerima mendapat keberkatan, dimurahkan rezeki dan dikurniakan kebahagiaan. So kemudian kita berevolusi. Kini duit raya bukan sekadar wang kertas dalam sampul, ia mula berevolusi kepada bentuk yang lebih bernilai dan praktikal. Seperti kita tengok online banking sekarang, macam MBE apa semua dah ada send duit raya kan. Kemudian ada pemindahan e-wallet, kalau macam Touch and Go ke Boost ke apa semua tu, kita boleh sharing duit melalui itu. Duit digital dan juga emas raya. Emas raya ni 2-3 tahun kebelakangan ni orang pun dah mula memberi. Cuma dia belum popular lagi. Sekarang kita sebagai tuan-puan adalah executive partner di Abigo, so tanggungjawab kita lah untuk mensensasikannya, untuk memecah tradisi dan mencetus sensasi di kalangan masyarakat kita supaya berubah tradisi itu daripada bagi duit raya, duit dalam bentuk duit kertas, wang fiat, kita tukar kepada emas raya. Apa benefitnya apa semua nanti kita teruskan bincangkan macam tu. Okey, emas raya memecah tradisi, mencetus sensasi, so duit raya cepat lesap. Ini realitinya, tetapi emas raya semakin mantap. Tengok kat tepi tu adalah gold bar raya emas raya KB Gold 0.25 gram. So kita nak pecahkan tradisi duit raya dengan emas raya. Ini semua gambar-gambar ni semua janaan daripada AI ya. Saya suruh ChatGPT, saya prompt kan. So ChatGPT pun bagilah saya gambar macam ni, poster macam ni. So budak sekarang sepatutnya dukung Paul Dina dan gold bar kat situ. Macam tu. So kenapa emas raya? So pertamanya duit raya cepat habis. Emas raya lebih kekal. Itu nombor satu. So nombor dua, bagi duit habis beli jajan. Saya masa kecil pun macam tu lah. Habis duit beli ais kepal lah. Macam-macam lah kat kedai kan. So orang beli bagi 30 sen, 50 sen, RM1 yang RM1 emas tu pun, koin tu pun kita habis. Sambil-sambil jalan raya rumah ke rumah tu, kita pun gunakan duit tu juga bila jumpa kedai runcit untuk beli macam-macam. Masa kecil dulu, aiskrim Malaysia tu famous, kemudian ada ais kepal, ada ABC apa semua kan. So kalau bagi emas, simpan untuk masa depan, so mana lagi power? Of course lah emas kan, simpan untuk masa depan. Nombor 3, emas bertambah nilai. Emas ni bila kita simpan untuk masa depan, nilai dia bertambah dengan sendirinya tanpa kita perlu buat apa-apa tuan-puan. Tetapi duit makin susut nilai. So jikalah duit tu dia kekal simpan duit raya tu, mak bapak dia simpankan dalam akaun bank ke, dia apa ke, dividen sikit je. Tapi susut nilai dia sangat ketara, dia dimamah oleh inflasi. Berbeza dengan emas. Nombor 4 ni paling penting ni. Ini biasa terjadi. Jangan sesiapa nak kata tak. Kebanyakannya berlaku kepada ibu bapa ya. Biasa ibu bapa ni lepas raya, dia dah habis bajet dia apa semua, nak tunggu gaji berikutnya tu. Biasanya terutama orang kerja government, bila hari raya tu tengah-tengah bulan, gaji diawalkan supaya mereka dapat gunakan duit gaji tu untuk berbelanja raya. So next month tu lewatlah dapat gaji. Sebab gaji waktu hari tarikh yang biasa 25 hari bulan. Dapat 11 hari bulan contohlah, tapi bulan ni tak kena lah tahun ni. So jurang dia tu jauh untuk terima gaji bulan berikutnya. Jadi apa ibu bapa buat ni? Ibu bapa yang ramai anak bantu pelampung dia adalah gunakan duit raya anak tu untuk dia survive sehingga gaji berikutnya. So ibu bapa terguna duit raya anak, pinjam tapi tak pulangkan biasanya. Pernah berlaku tak? Siapa pernah berlaku, siapa pernah buat benda macam ni, so komen kat bawah ya. Itulah masalahnya. Jadi ini dia kenapa emas raya. So emas sebagai pendidikan kewangan. Anak-anak bila diberikan dengan emas kan, anak-anak belajar konsep simpanan dan pelaburan.
Ha. So dari beli gula-gula, baik belajar urus harta. Emas adalah aset lah, maknanya dia adalah harta. Harta yang bernilai, harta yang kecil yang semua orang mampu milik. Inilah harta pertama yang mula-mula nak belajar simpan sebab boleh beli sikit-sikit. Boleh beli 10 gram, boleh beli 0.2 gram, macam tu. Boleh beli 0.001 gram dalam akaun, bila guna voucher macam emas, macam tu. So nombor 3, permulaan kecil yang boleh mencetuskan tabiat menyimpan. Berbanding duit, naluri duit untuk kita belanjakan, kecil-kecil lagi kita tak diajar pun untuk belanjakan duit, tapi duit kita sendiri tahu untuk habiskan duit tu. Kemudian nombor 4, pemberian emas raya menjadi pencetus mereka cakna simpanan emas sejak kecil. So bertuah ya bagi mereka yang cakna emas sejak kecil. Saya ni lewat kenal emas. Saya bermula simpan gram yang pertama pada usia saya lewat 30-an. Macam tu. Jadi rasa menyesal, rasa diri bersalah, tetapi opah menenangkan. Dia kata better late than never kan. Daripada tak mula, kita mula juga Ogos 2020. Tetapi bagi kita mula memberi emas raya kepada kanak-kanak zaman kanak-kanak sekarang, raya akan datang ni, dari situ mereka dah tercetus. Selama ni dia terkejutlah. Selama ni pakcik-pakcik dia, ayah, ibu bapa dia bagi duit raya. Kenapa orang ni pula, kenapa uncle aku yang ni, kenapa mak bapak aku bagi dalam bentuk emas? So dari situ dia dah mula alert. Mula dia belajar, mula sesuatu dah tertanam kat otak dia. Selain duit, ada lagi benda lain yang boleh disimpan. Maknanya emas macam tu. So kita bertanggungjawab mencetuskan pemikiran dia tentang simpanan emas macam tu. Okey, kemudian emas sebagai warisan. So kenangan berharga dan bernilai tinggi emas ni. Sesuai untuk hadiah khas buat insan tersayang, musim-musim perayaan ni, so jadikan dia emas raya ni sebagai hadiah kepada insan tersayang. Tak semestinya anak-anak, kita boleh balik kulba kepada ibu bapa kita, macam tu kan. Buat insan tersayang, kenang-kenang emas, teringat kasih sayang, begitu, macam ni, banyak emas ni, jadi harta karun dekat rumah dia. So next, so dekat KAB Gold ni, menariknya, kita bukan ada satu pilihan tetapi kita ada 3 pilihan untuk kita jadikan emas raya kepada orang yang terdekat dengan kita, orang yang tersayang, anak buah, anak saudara ataupun anak buah kerja kita. Katakanlah kita bos, kita ada ramai anak buah, staf kita boleh jadikan emas sebagai duit raya kepada mereka, emas raya kepada mereka. Kita pecahkan tradisi daripada bagi duit raya tu, kita tukar jadi emas raya. So ada 3 pilihan. Apa dia? Nombor 1, gold bar emas raya 0.25 gram. Kad dia cantik. Designer dia ada dalam ni kot. Abang Umar cantik. So nilai menarik dan dia merupakan hadiah yang rare. Nanti kita tunjukkan. Nombor 2, kita ada voucher puncak emas. Voucher puncak mana serendah RM10, sebesar RM100. Boleh beli serendah RM10 je. Maknanya, seumpama macam kita bagi RM10 dekat anak buah kita. Tapi tahun ni, kita beli voucher puncak emas RM10. Kita bagi dekat dia voucher puncak emas. Dengan syarat, kita kena daftarkan mereka. Bukakan akaun puncak emas mereka. Kita kena buka, kita jadi introducer. So nanti dia tebus dan masuklah RM10 tu senilai dengan emas pada harga ketika dia tebus dalam akaun dia macam tu. Serendah RM10 ada denominasi dia RM10, RM20, RM50, RM100 macam tu. Yang ketiga adalah yang terbaharu yang KAB Gold perkenalkan adalah transfer gram puncak emas. So, senang saja. Kita dah ada gram emas dalam akaun puncak emas kita pergi sendiri, kita boleh transfer dekat orang yang kita suka, orang yang kita sayang, ke anak kita. So, anak buah yang belum ada akaun, kita kena registerkan dia dulu. Dah register, kita boleh transfer gram emas kita kepada mereka. So, itu jadi emas raya kepada mereka dalam akaun puncak emas macam tu. Klik-klik terus sampai, tak perlu post. Contoh kita tak jumpa anak buah kita kan, duduk kat mana, duduk kat overseas lah, dekat seorang dekat Sabah Sarawak, kita tak dapat bersemuka pada waktu raya, tetapi kita boleh bagi emas raya secara online.
pindahan transfer uncak emas ni macam tu. So menarik sangat. So kita ada 3 pilihan, kita boleh pilih mana-mana, boleh mix, boleh macam-macam saja. Jadi inilah yang menariknya dekat KABGO ni, platform yang sangat best, yang saya sangat suka macam tu. Dan ramai orang suka. So kita tengok dulu satu-satu. Kaedah yang pertama, kita tengok gold bar emas raya 0.25 gram. Tengok design dia cantik kan? Ada 2 design dekat situ kan? Satu yang macam ni, satu yang macam ni. Ada 2 design. Berat dia adalah 0.25 gram. Macam tu. Suku gram lah maksudnya. Maksudnya 1 gram tu dibagikan kepada 4. Jadi bentuk fizikal mudah disimpan. So rekaan khas bertema raya cantik dan unik. Siapa kata tak cantik? Mesti cantik kan? Ni belakang dia, ni depan dia macam ni. So anak-anak sayang, mak ayah tenang. So tuan-puan ada masa lagi dan stok pun masih banyak dekat, saya tengok dekat web KABGO masih banyak. Ada masa lagi, kita ada 2 minggu, insyaAllah sempat. Siapa nak boleh order. Kalau dekat boleh self collect, kalau jauh boleh post, sempat lagi. Order banyak-banyak lah. Kita pun ada kempen raya gaya emas kan. Jika kita beli 4 keping ni bersama dengan 1 gram, maka kita layak dapat satu penyertaan untuk masuk kempen raya gaya emas tu. Hadiah utama dia RM10,000 tuan-puan, macam tu kan. So next, so ini dia, ini masa dilancarkan tahun lepas 2024 Ni harga masa pelancaran. Ni promosi emas raya, promosi sehingga sah 1 Syawal ni tahun lepas ni saya just nak share dia poster saja. Next, okay, ini adalah harga dia yang terkini, harga sekarang harga emas pun dah naik kan. So KABGO revise lah harga dia sikit. So harga dia adalah RM135 sahaja. Premium fee tak ada, kosong. Jadi sesiapa yang ini bolehlah bagi dekat anak, bagi kat isteri ke, bagi ke anak sendiri boleh lah kan, berbaloi lah 135. Ada 5 orang anak beli 5 keping, ada 4 orang anak beli 4 keping. Daripada bagi duit lepas tu dia habiskan duit tu, better bagi ini, dia simpan dan kekal bersama dia sehingga mungkin dia sampai masuk universiti nanti. Dan suku gram ketika itu berapa harga dia, macam tu. Okay. So stok masih banyak. Setakat yang malam tadi saya screenshot, yang versinya ni ada 106 keping, versinya ada 135 keping. Boleh, sempat lagi siapa nak beli, nanti login website KABGO terus beli macam tu. Siapa belum register sebagai pelanggan rasmi KABGO, bolehlah register, carilah kawan-kawan wakil jualan yang aktif. Saya boleh dan sesiapa yang ada dalam ni yang sharing benda ni, maknanya dialah yang tuan-tuan perlu register dengan dia sebagai introducer. Macam tu. Okey, ni dia poster-poster dia tahun lepas tu. Salam di hulur emas raya dipinta. Asyik bersembang pakcik dan makcik. Hai emas raya jangan lupa diberi. 2 versi ni. Cantik kan? Siapa kata tak cantik? Cantik tak? Komen dekat bawah cantik. Okey. So next. Tadi kita cakap adalah ada 3 pilihan. Yang pertama tadi adalah gold bar 0.25 gram. Izzat cakap cantik-cantik. Hakimah cakap cantik-cantik. Izzat Hakim kata cantik. Terima kasih kepada designer yang power tu. Designer yang... Kemudian, nombor 2, kita ada pilihan yang kedua adalah apa dia? Voucher uncak emas. Macam saya cakap tadi, dia serendah. Sekejap kenapa dia ada benda ni? Hilanglah. So, dia bermula serendah RM10 dan paling besar RM100. Ada dinominasi 10, 20, 50 dan RM100. So, fleksibel, boleh ditebus bila-bila masa. Tiada tarik luput. Setakat yang saya tahu, kalau ada staff KABGO boleh respon Tiada tarik luput, bila-bila masa kita boleh tebus dia. Kemudian ada nombor siri kat belakang dia. So, dinominasi RM10, RM20, RM50, RM100. Boleh ditebus jadi gram dalam uncak emas. So, mana-mana eksekutif partner KABGO, sesiapa tu nak berikan hadiah voucher uncak emas ni, nak bagian emas raya berupa voucher ni, boleh beri, tetapi pastikan registerkan mereka. Jadikan tuan-puan sebagai introducer dan registerkan mereka, bukakan akaun uncak emas secara percuma saja, tak perlu bayar kepada anak buah yang kita nak bagi tu. Menariknya, ini adalah paling rendah, saya rasa serendah RM10 boleh.
Jadi RM10 tu bila kita bagi kat dia, ditebus, ada cara yang tebus tu nanti WhatsApp je kat admin, bagi nombor KAB kita nanti tebus, dan RM10 tu admin akan kreditkan dalam akaun Uncak Emas dia bersama dengan berapa gram, 0.22 something gram pada masa dia tebus tu, pada hari ketika dia tebus tu. Macam tu. Okay. So voucher Uncak Emas tukarkan duit raya kepada emas raya. Macam tu. Ni saya rasa dah kita start. Tahun lepas pun ramai dah sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita start bagi duit raya dalam bentuk Uncak Emas ni, voucher Uncak Emas. Kemudian yang ketiga, yang terbaru, cara yang terbaru adalah ini dia, iaitu transfer gram Uncak Emas. Fungsi ini baru saja diwujudkan. Saya ingat 3-4 minggu yang lepas lah, macam tu kan. Ini bagi mereka yang ada dah gram Uncak Emas personal dia dalam akaun Uncak Emas dia sendiri. Contoh, saya ada berapa gram dalam Uncak Emas saya, katakanlah 10 gram. So saya boleh transfer kepada orang yang saya nak. Just dekat sini kan, dalam tu nanti klik transfer. Bila kita klik Uncak Emas, kita ada beberapa pilihan, buyback, withdrawal, exchange. Kemudian ada transfer, ada purchase. Kita pilih transfer, kemudian nanti dia akan buat macam ni. Transfer kepada own account atau other members. Klik other members, kita boleh search by name ataupun kita search by nombor dia, nombor KAB dia. So bila jumpa, contoh ni nama anak saya, Danish Fikri. So kita boleh select daripada Uncak Emas, kemudian berapa gram kita nak transfer. Ini saya tak pasti berapa paling minimumnya, tetapi pernah dicuba 0.001 pun boleh. Sesiapa yang dah cuba boleh respon dekat komen, nanti nak voice pun boleh. So continue transfer, kemudian gram itu orang kita akan ditolak lah. Contoh kalau saya nak transfer 1 gram, gram saya ditolak 1 gram, 1 gram tu masuk ke dalam akaun Uncak Emas yang kita transferkan tu. Macam tu. Jadi minimum dia tak sure berapa, tetapi boleh serendah 0.1 gram, 0.001 gram pun boleh. Macam tu. Jadi sesuai lah untuk kanak-kanak. Kita daftarkan akaun Uncak Emas dia. Bila dah ada nombor KAB dia, dah aktif akaun tu, kita boleh transferkan gram emas kepada akaun Uncak Emas dia, macam tu. Okay. Pindah terus ke akaun Uncak Emas penerima sesuai untuk yang tak sempat jumpa secara fizikal. So raya berjauhan, emas tetap sampai. Maknanya gram emas sampai ke dalam akaun Uncak Emas dia walaupun kita tak bersemuka, walaupun jauh. Nak ajar dia register tu, kita boleh ajar, bagi dia referral link kita dan dia register sendiri. Ataupun kita bantu registerkan dia pun boleh. Macam tu. Ada soalan ke? Ada soalan terus je tanya dekat ni ya. Nanti kita jawab satu-satu. Okey, ini 3 pilihan tadi. Kemudian kita next. So ini pendetailan dia yang saya sempat fikirkan. Dia punya ni lah. Apa nama perbezaan dia antara ketiga-tiga cara ni. Kalau gold bar emas saya 0.25 gram ni, minimum dia 0.25 gram lah. Sebab sekeping tu adalah 10 gram kan. So bentuknya fizikal dan kita kena simpan sendirilah. Beli dekat KB Gold sama ada ni save atau save collect ataupun boleh post. Fizikal simpan sendiri, charge tiada. So premium fee pun tak ada, kosong. Ikut harga dia yang tertera kat web tu, tadi kita tengok RM135 sekeping kan. Macam tu, 20 gram. Boleh save collect ataupun post. Save collect ni kalau dekat orang sekitar Lembah Kelang boleh datang dekat ibu pejabat KB Gold. Hari ni pun buka kan. Ibu pejabat KB Gold dekat Kuala Lumpur Traders Square. Boleh save collect kat situ. Beli secara online, kemudian save collect kat situ. Ataupun yang jauh boleh minta post. Kemudian kita tengok yang kedua, yang voucher Uncak Emas ni minimum pembelian adalah RM10. Bentuk dia tebus dalam Uncak Emas lah. Bila dapat nanti bentuk dia fizikal macam ni. Dalam bentuk cantik lah, macam bentuk duit ni. Bentuk voucher yang fizikal kita akan dapat. Kemudian charge dia 50 sen untuk satu keping. Tak kira lah RM10 ke, RM20 ke, RM50 ke, RM100 ke, charge dia 50 sen. Tetapi kadang-kadang ada waktu-waktunya KB Gold
bagi promosi tak ada charge 50%. So mungkin hari ni, mungkin lepas kita punya talk ni, mana tahu management KB Gold kata, okey, siapa yang beli uncak emas, voucher uncak emas sepanjang hari ini atau sepanjang hari ini dan sampai esok, tiada dikenakan charge 50 sen. Mungkin saya tak tahu. Sebab saya pernah beli dan ada ketikanya memang tidak dikenakan 50 sen tu. Berdasarkan promosi-promosi hari tertentu. Kemudian cara nak dapatkannya sama juga, boleh self collect dekat pejabat KB Go, sama ada dekat KB Go Ibu Pejabat, dekat Trader Square tu, ataupun dekat cawangan yang ada dekat Kedah Lunas tu. Ataupun kita jauh, kita boleh minta KB Go postkan macam tu. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga adalah transfer gram uncak emas. Serendah minimum saya tak sure, tetapi saya letak je 0.001 nanti. Pihak KB Go yang ada dalam ni bolehlah tolong jelaskan serendah berapa sebenarnya boleh transfer gram ni. So bila transfer, dia transfer dalam uncak emas akaun orang tu lah. Kemudian dikenakan charge RM RM1 setiap transaksi transfer tu. Kita transfer kepada A, kita kena charge RM1. Transfer ke B, charge RM1. Transfer ke C, charge RM1 macam tu. Setiap kali transfer kena charge RM1 macam tu. Cara dapat online lah, maknanya online dapat dekat akaun uncak emas orang tu. Macam tu. Yang ni voucher uncak emas ni pun, yang fizikal, yang kertas dia ni, dapatlah secara fizikalnya kat kita. Bila kita bagi ke orang, dia akan masuk dalam akaun uncak emas dia lah. RM10, RM20, RM100 tu dalam bentuk gram, senilai dengan waktu semasa dia tebus tu. Macam tu. Okay? So 9.42, kita sampai pukul 11 ya. Next. So KB Gold adalah pilihan tepat. Sebab apa? Sebab pertama, jaminan keturunan, kualiti dan patuh syariah. Kemudian gold bar emas raya, desain yang cantik dan tertarik. Kemudian ada executive partner seluruh negara dan mudah dihubungi. Bagi tuan-puan yang ada dalam ni, berapa orang ni, ada yang kalau masih sebagai belum daftar dengan KB Gold, bolehlah cari sesiapa yang share link program ni, talk ni. Orang tu mungkin dia adalah executive partner dan boleh register dengan dia macam tu. Okay ya. So register dengan dia, nanti dia ajar macam mana cara nak beli. Sama ada ketiga-tiga pilihan emas raya yang ada dekat KB Gold ni. So next, ni lah cerita dia bagaimana nak dapatkan emas raya ni. Ada 3 bentuk kaedah emas raya kat KB Gold ni kan. Macam mana? So pertama, mestilah kena daftar sebagai pelanggan rasmi KB Gold dahulu. Secara percuma, tak ada kena bayaran, tak ada yuran pendaftaran. Percuma saja melalui introducer yang dipercayai dan aktif. So tadi moderator minta kita share ni. Sesiapa yang share tu, maksudnya dia adalah introducer. Dia adalah executive partner KB Gold yang aktif. Jadi tuan-puan boleh register dengan rakan-rakan yang daftar, yang sharing perkongsian ini dekat tuan-puan. Macam tu. Kemudian nanti dia akan tunjukkan lebih detail, lebih terperinci bagaimana cara untuk dapatkan 3 option pembelian emas raya KB Gold itu. Seterusnya, emas raya mencetus sensasi. Tadi memecah tradisi, so macam mana yang dikatakan mencetus sensasi itu? So dulu kita bagi duit raya, habis beli jajan, sekarang bagi emas raya. Simpan sampai dah besar. So anak-anak kecil, umur baru 8 tahun, 9 tahun ataupun bawah lagi tu. Kemudian bila dapat emas raya, simpan sampai besar. Kalau dapat uncak emas tu, biar dia dalam uncak emas tu. Sehinggalah umur 18, 19, bila nak masuk IPT nanti, dah ada dah gram emas dalam tu. Biasanya bila orang bagi dalam bentuk emas raya, confirm lah mak bapak dia akan awareness, akan muncullah kesedaran dalam diri dia supaya untuk menambah lagi gram emas dalam akaun emas anak-anaknya tu. Jadi ibu bapa boleh top up gram dalam tu dan jadikan dia sebagai dana pendidikan pengajian tinggi anak-anak. Macam tu.
Kemudian ada seorang ni dia kata, anak saya siap tunjuk golba. Ni bagi yang dapat emas raya tu, yang suku gram tu, dia dekat kawan-kawan, so dia rasa bangga sangat. Sebelum ni dia hanya dapat duit raya RM1, RM2, RM5 tu. Kemudian sampul duit raya dia koyak, dia tabur tengah-tengah jalan semua kan. Dia hanya pegang duit saja sampai dekat kedai runcit. Mana-mana kedai dia jumpa kayu-kayu basikal tu, dia haus, dia pun belilah air oren lah, air apa tu, air sasi lah, macam tu. Habislah duit raya dia macam tu. Kemudian beli beli apa nama lagi tu, yang tikam-tikam tu. So duit rayanya pun habis. So duit lebur, emas kekal sampai dewasa. So mana lagi best? Ya, ya, sebab duit raya senang bocor. Ya betul, duit raya senang bocor. Tadi kita dah awal tadi dah cerita. So duit memang senang bocor dan senang kita habiskan sebab dia terus boleh beli. Tapi kalau dia dapat emas, takkanlah budak-budak tak faham lagi macam mana nak fungsikan emas tu. So takkan dia dah bawa gold bar dia. Apatah lagi emas dalam gram. Macam mana dia nak belanjakan? Tak boleh kan? Jadi itulah yang menariknya. Bila kita jadi pencetus kepada kanak-kanak, kepada orang lain masyarakat yang tak kenal emas ni, jadikan hadiah duit raya dalam bentuk emas raya. So kita bertanggungjawab jadi pencetusnya mulai tahun ini. Jadikan dia sensasi macam tu. Okay. So jom tukar duit raya ke emas raya tahun ni. Raya tahun ni tak perlu penting. So tak payah beratur-ratur dekat bank untuk tukar duit raya. Tak payah lagi dah. Tak payah pesan-pesan dekat kawan. Ingat ya, duit raya kalau pesan-pesan dekat kawan, kawan tu cas apa semua kan. Jika akadnya tak betul, boleh jadi riba tau. Sebab kita katakan, kita bagi dia duit, kemudian dia pergi kat bank, dia tukarkan duit kita tu untuk jadi duit baru, duit raya yang bentuk baru kan, bau kilang tu bila cium seronok, cium tu nak masuk dalam sampul. Tetapi kalau akad tak betul, boleh jadi riba tau. Bila orang yang tukarkan tu mesti dia nak ada syarat. Mestilah dia nak, takkanlah dia penat-penat beratur kat bank, kita tak bagi upah kat dia. Tapi akad tu kena betul. Kalau tak betul, dia boleh jadi riba. Macam tu. Sebab kita tukar duit dengan duit. Macam tu. So, raya tahun ni tak perlu pening-pening, tak payah beratur di bank tukar duit raya, emas raya lebih win. Galakkan orang buat perubahan bermakna raya tahun ini. So, raya 2025 ni, kita cetus, kita pecahkan tradisi duit raya biasa tu, kita cetuskan sensasi supaya jadikan dia emas raya, beri emas raya. Tengok ni. Kalau dah banyak anak kat rumah, dapat emas macam ni, bertimbun-timbun macam ni, nilai dia pun semakin meningkat macam tu. Dan kalis bocor. Sebab naluri emas ni untuk kita simpan, tetapi naluri duit untuk kita belanjakan. Kita tak sayang duit kita daripada kita kecil lagi. Kanak-kanak tak perlu diajar pun, dia dah tahu guna duit. Pergi kedai, dia belanja, habis duit dia. Seawal kanak-kanak dah tahu guna duit. Guna untuk habiskan duit tu. Jarang yang ada tahu literasi kewangan daripada kanak-kanak untuk simpan duit. Ya, kita ajar simpanan tabung ayam, simpanan tabung buluh masa kecil-kecil kan. Last kadang-kadang kalau tabung tu ada di bawah tu, boleh cabut, kita korek balik. Guna lidi lah apa semua, korek. Dulu-dulu kecil ada tabung haji kan. Menara tabung haji tu bentuk tabung, tetapi bawahnya tu boleh buka, atasnya boleh masuk shilling ataupun duit kertas. Kemudian bawahnya tu boleh buka, korek balik. Last simpan sikit-sikit, lama-lama masih sikit tuan-puan, macam tu, kesian. Okay, next. So, rasanya kita nak habis tadi. Emas raya memecah tradisi, mencetus sensasi macam tu. Sebelum habis, saya nak promote sikit saya punya ni. Nanti ada soalan, boleh tanya-tanya ya. Voice pun boleh, text pun boleh. Dah habis dah. Sepatutnya kita habis pukul 11 kan. Hari ni cepat pula. Sebab spesifik tajuk kita, emas raya, mencetus, memecah tradisi, mencetus sensasi. So saya nak promote sebelum berakhir ni, saya ada konti emas Fauzi Sabri saya ni, yang disiarkan setiap hari Selasa pukul 9 hingga 10.30 malam. Ni pada hari biasa, tetapi kita bilang Ramadan ni, saya awalkan lah. So ini adalah dia punya ni lah, konti emas Fauzi Sabri. Kemudian pada bulan Ramadan ni kita start lewat sikit, tetapi masih setiap Selasa. Jadi tuan-puan kena ingat ya, setiap Selasa malam
dekat Facebook saya, live Facebook Fauzi Sabri tu. Siapa yang belum follow, follow lah ya, Fauzi Sabri. Cari je Fauzi Sabri Facebook tu, nanti boleh klik follow lah. Kalau saya tak terima sebagai friend, sebab friend dah limit 5,000 je kan, boleh follow macam tu. Kemudian waktu siaran waktu bulan puasa ni 10:30 malam, lewatkan sikit lah. Kadang-kadang ada tetamu undangan, kadang-kadang saya seorang-seorang. So, ni dah 4 episod dah berlangsung. Episod pertama dulu tu tajuk Emas Magnet Kekayaan, 18 Februari start. Kemudian yang kedua adalah Emas Penawar Sifat Boros, 25 Februari. Kemudian ada Bertuahnya Kenal Emas Sejak Usia Muda pada 4 Mac yang lepas. Kemudian ada yang minggu lepas, seminggu lepas, Buy Now Pay Later, kemudahan atau perangkap hutang. Saya buat Facebook live dekat Facebook. Kemudian saya upload terus. Habis je waktu Facebook tu, saya terus download dan saya upload dekat YouTube channel saya, Fauzi Sabri. So jemputlah tuan-puan yang mendengar perkongsian saya hari ini, pergilah dekat YouTube, searchlah Fauzi Sabri tu dan kliklah subscribe ya. InsyaAllah dalam tu banyak lagi, nanti saya akan buat short, saya akan ringkaskan dan shortkan, pendek-pendekkan apa yang dikongsikan dalam konten emas ni. Saya akan pendekkan by persoalan-persoalan nanti. Banyak lagi, insyaAllah saya akan meriahkan channel Fauzi Sabri tu dalam kita menyebarkan tentang ilmu emas. Hari ini punya pun dah record, nanti saya minta dekat Rustia, saya akan upload juga dalam YouTube, insyaAllah. Okay, so minggu depan, hari Selasa 18 Mac 2025, insyaAllah jika tiada aram lintang, ini adalah guest saya nanti. So financial guru ni Azrael Muhammad, saya dah text dia dan dia pun dah agree, dia kata dah block dah time, date dan time tu. So insyaAllah lah jika tiada aram lintang, kita akan bersama dengan dia membincangkan topik buku terbaru dia, Bangsa 6 Angka. Menarik ni, kami KB Go pernah jemput dia dekat HQ dulu tahun 2023, raya tahun 2023. Jadi menarik perkongsian beliau ni, masa beliau muda, beliau dah cakna kewangan, hasil didikan ibu bapa dia, dan sebelum usia 25 tahun, dia dah berjaya menabung 100,000 yang pertama. Beliau juga telah menabung emas daripada awal lagi dan menggunakan emas untuk kahwin. Dah capai matlamat, dia gunakan emas untuk kahwin, hantaran apa semua kan. So banyak buku telah beliau tulis, antaranya 6 Angka Menjelang 25, 6 Angka Menjelang Disember, kemudian yang terbaru adalah Bangsa 6 Angka. Jadi tuan-puan jangan lepaskan peluang mendengar perkongsian, soal jawab saya, temu bual saya bersama beliau selama sejam setengah nanti, bermula 10:30 malam pada Selasa 18 Mac 2025. InsyaAllah jika tiada aram lintang, jika ada aram lintang, tiba-tiba dia kata last minute tak boleh, kita tukarlah tajuk lain macam tu. Mungkin saya boleh jemput Irfan sebagai tetamu. Kita tukar tajuk lain, plan B kita macam tu. Tapi setakat ni dia reply, memang saya dah hantar poster ni apa semua, dia kata dia dah memang block dah tarikh dan waktu tu. So konti Emas Fauzi Sabri ni tagline dia, sembang santai bukan beban. So kita nak cerita literasi kewangan dalam bentuk yang santai supaya kita berperanan, kita ada peranan sedikitlah sharing. Kita ni bukan pakar kewangan, tetapi kita nak sharing tentang ilmu kewangan ni sebab ramai orang terjebak dalam bencana kewangan mutakhir ini. Buy Now Pay Later yang saya kongsikan minggu lepas, ramai anak muda terperangkap dengan bebanan hutang Buy Now Pay Later tu. Jadi literasi kewangan ni sangat mustahak kita kongsikan, terutamanya kepada anak muda dan juga orang-orang tua. Orang-orang tua yang bersara pula kena scam banyak juga. Bila dapat EPF, dapat duit pengken, kena scam. Sekian, 100,000, 250,000 masuk pelaburan, hasilnya lenyap, lebur. Jadi bila kita buat jadi executive partner KB Go ni, kita jadi guru emas, bukan saja kita cerita emas, tetapi sebenarnya kita literasi kewangan. Emas sebahagian daripada platform ataupun portfolio kewangan yang kita berkongsi kepada orang, sekaligus sebenarnya kita nak didik masyarakat supaya celik kewangan macam tu. Okey? InsyaAllah minggu depan, bukan minggu depan lah, hari Selasa ni lah nanti. Hari ni hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa macam tu. So next. So sekian sahaja, terima kasih. Wow. Bila belum puasa ni tak nak cakap banyak-banyak.
Sekian saja, terima kasih. So, tuan-puan boleh kontak saya, itu nombor telefon saya ada kat situ. Boleh screenshot dan screen ni nanti boleh. Saya ada blog juga, tapi blog tu tak update, tak sempat lah update sebab kita ada kerja hakiki apa semua kan. InsyaAllah bila ada masa lapang saya pun nak aktifkan blog tu juga. Domain je bayar setiap tahun tapi tak update blog tu. fauzisabri.com, www.fauzisabri.com. Kemudian YouTube yang saya rayu supaya tuan-puan yang menonton hari ini supaya subscribe lah, klik lah subscribe YouTube saya tu. Berapa orang yang menonton hari ini? Jadi kenalah subscribe ya. YouTube boleh je search Fauzi Sabri kat YouTube tu atau search je Konti Emas Fauzi Sabri, nanti jumpa lah. Ataupun nak URL dia macam ni lah, www.youtube.com/Fauzi Sabri. Ataupun boleh scan kat sini, macam-macam ada Facebook saya apa semua boleh jumpa kat situ. Saya rasa sekian itu sahaja. Ada apa-apa soalan bolehlah saya mana yang saya boleh jawab saya jawab. So thank you very much. Irfan. Okey. So terima kasih kepada Tuan Fauzi Sabri kita. Perkongsian beliau hari ini banyak tentang emas raya. Kita tukarkan kebiasaan kita bagi duit emas kepada emas. Duit emas. Duit kertas kepada emas. Sebab kadang-kadang kita tahu contoh kepada orang yang tak biasa dengan emas, mungkin dia janggal pegang emas kan. Apa benda nak buat dengan emas kan. Betul. So saya pun sebelum ni pernah pegang emas. Buat apa dengan emas ni kan? Nak belajar tak boleh. Nak apa pun tak boleh. Sebenarnya dia akan berguna bila kita nak gunakan dia. Kadang-kadang kita tengok, duit tak ada ni. Buka-buka akaun emas, oh ada. Kita dah simpan. Sebelum kita beli dulu contoh ada 1,000. Biar dia tengok teringat, aku pernah beli sebelum ni kan. Dia tengok setahun akan datang 1,000 dia jadi 2,000 contoh. Padahal ada dalam tu itulah kelebihan. So kepada siapa yang baru nak berkenal dengan emas ni boleh kontak Fauzi kita. Beliau akan share, beliau akan bimbing macam mana nak start, macam mana nak sharing pula emas dengan orang lain. Dan dekat sini dengan saya ada emas raya yang saya cakap tadi. Ni emas raya clear. So dia ada casing. Saya tunjukkan, saya buka je. So dia boleh buka lah casing dia. Dia buka. So emas dia dia tak mudah nak hilang sebab dia ni. So ini adalah emas dia. Nampak contohlah. So ni real 0.25. Belakang ni ada sertifikat. Dekat sertifikat ni dia beritahu berat, lebar emas, panjang, tebal emas, berapakah ketulinan emas, dan juga ada sertifikat SAE. SAE maksudnya dia sahkan ketulinan emas ni lah. So di KAB Gold kita akan sahkan betul atau tidak, barulah kita jual. Kita tak kita jual. Okey. So yang ada dalam kelas ni boleh prepare soalan dulu. 1-2 soalan yang mana mungkin ada sebelum ni kenal emas tapi macam mana nak mula, macam mana ataupun ada apa-apa soalan nak tuju kepada Tuan Fauzi, silakan boleh buka mic ataupun boleh chat dekat chat box. Boleh tanya. Tuan Fauzi kita akan bimbinglah, akan jawab soalan tersebut. Dan di sini saya nak tunjukkan satu benda. Boleh sambil-sambil prepare soalan. Dekat KAB Gold pun kita ada satu item yang menarik. Nampak tak? Cuba baca. KAB Silver. So ini adalah silver, perak yang memang tulen. Maksudnya dia bukan besi ataupun ni memang silver. So silver ni pun kita ada jual. Kelebihan silver ni sebelum ni kita pernah dengar sharing daripada Tengku Syarizal. Beliau adalah seorang yang memang suka berkongsi tentang silver, tentang emas. Dan insyaAllah
pada masa akan datang, jika berkelapangan, kita akan jemput beliau insyaAllah untuk sharing pasal emas, pasal silver, apakah kelebihan-kelebihan semua-semua instrumen ni lah dalam kewangan. Okey, ada beberapa soalan ke yang nak tanya kepada Tuan Fauzi kita? Boleh buka mic. Nak tanya. Tuan Fauzi, kita ada soalan daripada Puan Teminah. Nak beli voucher emas di platform mana? Nak beli macam emas setakat ni belum ditunjuk dekat website kan, Irfan? Tapi cara nak beli dia, kalau Puan Teminah dah jadi Gold Saver, KAB Gold, Puan mesti ada nombor customer service ataupun admin KAB Gold. Jadi cara ni adalah WhatsApp saja admin KAB Gold tu, nyatakan nama Puan, nombor KAB Puan, kemudian nyatakan hasrat untuk membuat belian voucher uncang emas. Nanti admin akan reply cara dia dan macam mana nak transfer duit apa semua melalui WhatsApp tu. Nombor WhatsApp admin tu nanti admin boleh share dalam ni lah. Puan Termina Sanusi pun dah jadi Gold Saver kan? Macam tu. InsyaAllah akan datang mungkin KAB Gold akan masukkan uncang emas tu dalam website sebagai merchandise ke apa ke, boleh beli kat website kot melalui perbincangan sebelum ni yang saya dengar lah. So setakat ni boleh beli secara WhatsApp kepada admin KAB Gold. Okay. So clear Puan Terminah. Okay. So mungkin satu dua soalan lagi. Okay, Tuan Fauzi, saya nak tanya Tuan Fauzi lah. Ya. Okay. Sepanjang 5 tahun ni. Sila. Ya. Tuan Nazri, sila. Otai nak tanya ya? Mana? Tuan Nazri. Mute lah. Master Koi, mute lah. Dah. Tuan Nazri buka mic. Sekarang tengah mute. Line. Ataupun Tuan Nazri boleh type dekat chat box kalau line tengah problem. Assalamualaikum, dengar ke? Salam, dengar. Salam, dengar. Tahniah Fauzi, pengisian pagi ni sangat menarik. Koi ke Kuantan, nak tanya lah, okey. Transfer wallet ni adalah kita transfer gram emas kan? Jadi kadang-kadang bila kita bagi uncang emas, kelebihan uncang emas ni adalah kita menambahkan gram dalam simpanan lah. Dan Koi just nak share kat sini, bagi mereka yang fikir nak buat apa dengan uncang emas ni, nak buat apa dengan gram ni, sebenarnya dia ada satu cara lagi, cara untuk dapatkan cash sekiranya kecemasan adalah memfungsikan gram tu, maknanya boleh buyback dan sebagainya. Jadi soalan dia adalah, adakah KAB Gold ni boleh bila uncang emas tu, kita bagi uncang emas sebagai duit raya kan, lepas tu boleh masukkan ke dalam akaun, lepas tu tempoh untuk buyback tu bila? Ada jawapan tak pada persoalan ni? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Master Koi. Soalan ni yang elok jawabnya adalah KAB Gold sendiri. Tetapi sepanjang pengetahuan saya setelah dibincangkan baru-baru ini dalam sebuah grup, dia memerlukan tempoh 15 hari juga. Tak. Untuk buyback anytime. Anytime boleh buyback. Nak keluarkan emas fizikal tu yang perlu 15 hari selepas ditransfer. Tapi untuk voucher uncang emas ni pun, kita boleh jual balik anytime. Bila dah masuk dalam, kita dah transfer, dah bagi, orang tu dah tebus, dah masuk dalam akaun uncang emas dia. Kemudian orang tu bolehlah jual. Boleh buyback secara online dengan syarat dia daftarkan akaun bank dia dalam akaun uncang emas dia lah. Nanti ada akaun, kemudian bank detail, kena updatekan bank detail dia. Dia nak jual pun jual lah. Tapi tengoklah berapa, kalau RM10 tu bersama dengan berapa Ivan. Kemudian
perlu diingat lagi, emas ada spread. Spread unca emas tu adalah 9%. Jika kita jual, katakanlah dapat hari ini, kita tebus hari ini, kemudian kita jual, tak semestinya kita dapat RM10 tu, below, bawah lagi RM10. Jadi sebenarnya tujuan kita bagi ni adalah untuk mencetuskan pengalaman dia menyimpan emas. Daripada RM10 tu mungkin 0.00 something gram. Kemudian nanti dari situ kita bertanggungjawab sharing tentang manfaat simpanan emas. Daripada RM10 dia akan top up sendiri, mak bapak dia akan top upkan jadi 1 gram, jadi 2 gram, jadi 3 gram, jadi 10 gram. Tujuan kita bagi voucher unca emas ataupun emas raya ni kepada anak-anak atau kepada orang yang tersayang adalah untuk mencetuskan daripada dia langsung zero knowledge tentang emas, macam Mas Tukoi cakap tadi. Yalah, ramai juga anak buah saya pun tak semuanya menerima, ada yang menolak. Pada birthday saya nak bagi dia 0.25 gram masa tu macam emas voucher tak ada lagi, tetapi pembelian minimum kita masa tu adalah 0.25 gram. Saya nak daftarkan dia, kemudian saya nak bagi hadiah 0.25 gram, masa tu RM60 lebih 0.25 gram tu. Tapi anak buah saya seorang tu jawab apa? Dia kata, tak apalah Pak Cik Poji, saya tak perlukan emas. Dia jawab macam tu. Tetapi bukanlah salah dia, tetapi dia masih usia awal remaja, masa tu dia tidak faham. Jadi tugas tu, tanggungjawab tu untuk memahamkannya adalah kita yang dah merasai manfaat simpanan emas tu. Dalam masa ke masa kita cuba terangkan dia. Bila kita tengok harga emas naik sekarang, katakanlah kita pernah nak bagi dia tu pada ketika tahun 2021. Suku gram masa tu RM65 something macam tu. Sekarang suku gram dah 100 lebih. Berganda-ganda naiknya. Jadi itulah peranan kita lah sebagai guru emas, executive partner ni, untuk sharing tentang kelebihan simpanan emas ni. Orang yang tak pernah simpan memang dia tak tahu knowledge. Dia kata, kenapa nak bagi gram macam emas dan akaun ni apa semua? Bukan boleh beli apa-apa, dia kata. Jadi tugas kita lah untuk menerangkannya. Macam itulah pada pandangan saya. Okey, terima kasih kepada Tuan Azri kita dan Tuan Afri. Okey. Daripada Puan Sharifah, anak-anak kurang awareness, kita kena mendidik simpanan emas lebih sustainable. Betul. Maksudnya kita yang dah ada knowledge emas ni, kita sepatutnya kena share apakah itu emas, apa fungsi emas. Mungkin masa sekarang ni keluarga terdekat kita belum betul-betul tahu emas ni apakah fungsi dia. So, dengan sharing daripada Tuan Fauzi hari ni, kita boleh secara sedikit-sedikit fungsi dan keluarga terdekat seeloknya time raya lah kita kan, ramai-ramai. So kita beritahu apakah itu emas. Kalau boleh belilah 0.25 gram, 1 gram yang kita ada tu, tunjuk depan-depan. Inilah emas. Contoh. So, Boleh tanya lagi satu soalan? Sila. Okey, kau lagi sekali tajuk ni sangat menarik, sensasikan emas raya tu. Cuma kalau boleh jangan fokuskan sangat kepada anak-anak. Emas raya ni dia betul global sebenarnya. Dia lebih kepada boleh dikatakan kita boleh bagi emas raya ni menggantikan bonus raya pun boleh, daripada bos kepada staff. Kita lakukan benda ni dalam bentuk yang lebih luas dan besar. Memang bila sebut emas raya tu dia lebih kepada anak-anak, hanya untuk raya. Tapi tak salah kalau kita luaskan bagi bos kepada anak-anak pekerja ni dalam bentuk emas. Itu pun sangat membantulah. Koi memang agak tertarik dengan kata-kata Abang Poji tadi, daripada harga suku gram daripada RM60 sekarang dah jadi RM135, memang sangat besar lah sekarang ni. Jadi insyaAllah pada akan datang ni kita boleh update lagi kita punya informasi pasal emas raya ni, bukan sekadar kepada anak-anak, tapi lebih kepada besar lagi lah, kepada corporate penyelesai, ataupun daripada mungkin kalau satu hari nanti government nak bagi bonus raya, boleh bagi emas raya, kita tak tahu. Itulah pandangan dan juga nak tanya juga feedback daripada pihak speaker. Okey, terima kasih. Ya, sangat setuju dengan Master Koi. Tadi pun saya dah tersentuh juga yang tentang saya cakap
emas raya ni daripada ibu bapa bagi kepada anak sendiri, bagi kepada anak buah, kemudian bagi kepada orang yang tersayang, suami boleh bagi kepada isteri, bagi kat parent, ibu bapa menggantikan duit tunai kan. Kemudian juga saya ada juga sebut tadi daripada bos bagi kepada anak buah, kepada pekerja. Jadi emas raya tak semestinya kepada kanak-kanak. Cuma tajuk ni kita buat supaya kita lagi 2 minggu nak Aidilfitri, jadi kita spesifikkan tajuk ni. Tetapi memanglah bukan untuk anak-anak saja, tetapi boleh jadi untuk bos bagi dekat anak buah dalam bentuk bonus raya macam tu. Saya ada pengalaman macam Kak Salina dulu, dia ada firm masa tu, firma guaman dia sendiri. Bila dia kenal Uncak Emas ni, saya daftarkan dia dan dia minta saya daftarkan staff-staff dia dengan saya direct. Masa tu dia tak jadi executive partner sebab dia sekadar nak beli je. Saya ajak dia supaya jadi executive partner, dia tak nak lah. Akak nak beli je. Poti tolong registerkan, saya ingat 6 orang kot, termasuk internship, student intern dekat office dia, dekat firm dia. Saya registerkan direct dengan saya, 6 orang tu. Kemudian dia bagi 0.25 gram minimum, ada setengah gram, ada 1 gram dia bagi kat staff dia. Dia bank in dekat saya, duit tu saya belikan masing-masing dekat dalam akaun Uncak Emas mereka yang saya tolong registerkan. Itu satu bentuk lah. Maknanya masa tu, masa pandemik lagi 2021 hujung-hujung tahun tu, jadi Kak Salina, Puan Salina ni sebagai lawyer, dia pun terjejas juga walaupun bidang perundangan ni tak terjejas sangat. Masih kes jalan je. Jadi dia pun teringat bila dia sedar tentang emas ni, dia tak nak lah bagi duit. Bagi duit dia habiskan apa semua. Jadi sebahagian bonusnya tu kepada staff dia bagi dalam bentuk gram emas macam tu. Sebahagian lagi dia bagilah dalam bentuk duit macam tu. Ya. Macam tu lah saya punya jawapan. Memang betul emas raya ni adalah lebih luas lagi, bukan kepada kanak-kanak saja. Boleh jadi kepada parent kita, boleh bagi kepada orang tersayang, isteri kita, bakal isteri tunang, boleh bagi kepada mak mertua, pak mertua, kemudian bos boleh bagi kepada anak buah. Kita pecahkan tradisi bagi duit cash kepada bagi emas macam tu, sama ada dalam bentuk emas fizikal ataupun dalam bentuk voucher Uncak Emas, ataupun kita boleh transfer gram kepada mereka macam tu. Okey, Irfan. Baik. Terima kasih kepada yang bertanya, Tuan Azri. Tuan Fauzi boleh tutup mic sekejap. Sebab takut dia double. Okey, terima kasih. So, insyaAllah kita pun sekarang dah 10.13. Kalau ada last question, last soalan, boleh buka mic ataupun boleh chat. Kita bagi lagi 2 minit jika ada last nak tanya. Okey, dan dalam masa yang sama, kepada siapa yang belum ada akaun emas, boleh WhatsApp kepada Tuan Fauzi. Tuan Fauzi kalau boleh sharekan nombor phone dekat chat box pun boleh. Untuk Tuan Fauzi bimbing macam mana nak start beli emas ataupun nak beli voucher emas, macam mana nak mulakan gram pertama, boleh tanya dengan Tuan Fauzi. Sebab Tuan Fauzi sekarang dia dah bawa lebih kurang 600 orang di bawah beliau seorang. Jadi banyaklah pengetahuan beliau tentang emas yang boleh beliau bantu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi okey, tu Tuan Fauzi ada letakkan link WhatsApp. Boleh terus klik link untuk tanyakan soalan. Dan terima kasih kepada semua yang join hari ini. Saya hargai. Okey, last. Daripada Kak Long, biasanya kalau training fizikal beli voucher wave just member saya hari ni dapat wave. Kena datang. Kena datang HQ. Okey. So nanti kita akan tanya management lah. Kalau management nak belanja kan, nanti kita cuba tanya. Okey. So terima kasih banyak-banyak kepada yang dah luangkan masa. InsyaAllah Kak Long, insyaAllah. Sabar-sabaran kan, insyaAllah. Saya cuba usulkan. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada yang luangkan masa pagi ni. Betul Kak Raja. Sesi bergambar. Boleh. Semua boleh buat kamera ke?
Kalau siapa yang boleh buka kamera, silakan. Boleh buka kamera. Kita ada lebih kurang 30 orang. Sorry, tak boleh on kamera. Okey, baik, tak apa. Okey. Sekejap Kita anggap semua ada di rumah. Mungkin tak boleh kena. Okey, tak apa. Sekejap Okey, sekejap. 2 minit, sekejap Hello. Testing. Okey. Okey, so siapa yang boleh buka kamera, buka kamera. Siapa yang tak boleh, tak apa. Okey, so semua ready ya? Dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, sekali lagi Tuan Halim boleh buka kamera. Kalau ada lagi yang dekat kamera boleh. Sekali lagi. Macam gitu. Tunjuk Mas. Okey. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang join. Saya amat menghargai kehadiran kepada puan-puan. Ini dah dia. Sekejap. Yang tim KB Gold ni tolong tutup ni. Tutup sekejap. Dengar ke suara ni? Betul. Dengar betul. Pat, dengar ke suara saya? Kita dengar. Dengar suara Abang Umar. Oh, dengar. Okey, santai. Ya. Baik, tak nampak ni. Kak, Abang Umar nak cakap apa ke? Cikgu Su tengah kacau dodol tu pun nampak. Abang Umar nak bagi nak cakap sikit. Saya nak nyanyi sikit kan? Boleh. Okey. Pak, boleh post tak? Okey, sekali lagi kita tak gambar. Kita ada request daripada team management, sekali lagi tak gambar. Ready. Abang bukan ready ya? Mobile. Okey, kejap Siapa yang buka kamera boleh buka kamera. Abang Cina. Sekejap. Okey, Tuan Syarul dah buka kamera. Bawa ready ya? Bawa ready. Okey, kiraan 3. Senyum semua, senyum. Ready, bye-bye. Okey. Ready, 1, 2, 3. Dah bye-bye. Dapat bye-bye? Kan? Okey, baik. Ada soalan sikit nak tanya KAB ya. Dalam masa 2 minggu sebelum raya ni kalau order emas confirm dapat sebelum raya ke sebab barang pos pun banyak kan ke macam mana? Tak, yang itu boleh WhatsApp admin. Nak raya kan memang kita order emas takut berebut-rebut dengan kadang Korea ni dia pun jam juga kan banyak barang ke macam mana. Itulah. Ya. Faham lah. Itu boleh WhatsApp admin, nanti kita akan bantu dari situ lah. HQ boleh cakap lah last order emas sebelum raya
hari ni. Lepas tu kalau order hari ni akan dapat minggu depan. Macam tu lah, lepas raya kena mungkin SQ kena keluar memo lah, last order emas tarikh ni. Lepas ni kalau order tak jamin sampai, takut sampai lepas raya mungkin lah, mungkin sebab barang banyak suggestion lah. Baik. Okay, bye. Terima kasih atas cadangan. Nanti kita akan minta admin. Tolong boleh WhatsApp admin dulu. Sebab kalau order barang Lazada janji sampai sebelum raya ni dah terlampau ramai. Faham. Banyak. Dia dah tak janji sampai sebelum raya lah sebab dah jam. Okey. Selamat berpuasa. Terima kasih. Ifan raya balik mana? Saya ke Kedah insya-Allah. Fauzi balik mana raya? Luar biasa dalam rekod. Saya raya ketiga balik Bagan Datuk. Okey. Raya balik pertama Melaka. saya dekat Shah Alam. Nanti Okey, saya saya datang lah balik siapa yang dekat Shah Alam tu. Ada kat Melaka ke boleh? Boleh Saya rasa dalam rekod kan. Bukan rekod. Okey, sorry. Saya pun nak balik kampung ni sekejap lagi. Okey, patut tak dressing balik kampung. Okey, so Puan Sharifah, maaf. Minggu ni sahaja Sabtu buka. Sabtu sebelum ni kita tak buka. Sabtu ni sahaja. Sepatutnya kelas hari ni kelas fizikal kan. Tu yang Betul. kan. Cuma hari ni HQ buka lah. Kalau nak datang boleh. Sampai kuartal operasi lah. Okey, so boleh pergi yang berdekatan tu beli terus Goldbar 0.25 gram raya tu. Ya, betul. Sebelum kehabisan stok. Item panas tu. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Gaji masa awal nanti kan, Puan Sharifah kan? Okey, sekian dulu daripada kami. Kita tangguhkan kita punya meeting ataupun kelas dengan tasbih kafarah surah wal asr. Baik, terima kasih daripada kami KB Gold untuk semua yang hadir dan join pagi ini. Kami menghargai anda semua luangkan masa bersama kami. Kami sentiasa insya-Allah peluang untuk kita punya executive partner, kita punya pelanggan-pelanggan baru untuk dan sharing tentang emas kepada masyarakat. InsyaAllah kami cuba yang terbaik untuk mengetengahkan lebih ramai lagi yang masih belum kenal. Kita cuba kenalkan. InsyaAllah tahun 2025 InsyaAllah kita jadikan KB Gold di antara salah satu pilihan utama masyarakat Malaysia. InsyaAllah kita doakanlah bulan-bulan puasa. Sama-sama semua doakan supaya KB Gold dapat terus maju sepanjang tahun dengan program-program yang lebih bermanfaat, lebih seronok insyaAllah lepas ni. Dan tidak lupa juga kita akan kempen Raya Gaya Emas. Pembelian 1 gram minimum uncang emas boleh, uncang emas plus boleh, belian terus boleh. Anda layak untuk memenangi hadiah sehingga bernilai RM20,000, iaitu hadiah pertama RM10,000 cash. Hadiah kedua iaitu TV 43 inci UHD. Hadiah ketiga voucher Aeon RM1,500. Hadiah sagu hati adalah voucher emas RM100 untuk 60 orang yang bertuah. Jadi promosi kempen kita sehingga 7 April 2025. Masih berbaki lagi lebih kurang 20 lebih hari lagi. Sharekan kita punya kempen ni ke serata sosial media yang kita ada kepada keluarga terdekat, yang mana kita boleh mulakan beli 1 gram. Kita layak untuk dapat untuk memenangi di antara hadiah tersebut lah. Okey, dan juga insyaAllah kami doakan supaya raya tahun ni lagi bermakna lah untuk semua. Hati-hati balik kampung nanti. Dan sekian itu dulu daripada kami. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.